Korang yang selalu parking kereta dekat bawah panas matahari, lepas tu masuk je rasa panas dia macam duduk dalam oven, korang kena tengok video ni sampai habis. Panas matahari ni bukan setakat buat dalam kereta jadi bahang, tapi lama-lama boleh rosakkan dashboard. Lagi-lagi material jenis getah macam ni memang cepat jadi bercorak, kembang dan warna pun pudar sebab selalu kena panas direct. Sebab tu aku try guna sunshade kereta ni. Design dia besar, memang boleh cover penuh cermin depan dan sesuai untuk kebanyakan jenis kereta. Cara guna pun senang je. Buka dan bentangkan dekat cermin depan, siap ada pelekat velcro lagi untuk bagi sunshade ni kekal stabil dan tak jatuh. Sunshade ni ada dua layer warna. Bahagian depan warna putih untuk pantulkan cahaya matahari dan bahagian dalam warna hitam untuk tahan haba daripada masuk ke dalam kereta. Bila dah pasang, memang dapat rasa beza dia. Dalam kereta jadi lebih redup dan tak panas walaupun parking dekat tengah-tengah panas terik matahari. Dari luar nampak dia cover elok je. Dari dalam pula memang rasa selesa. Tak rasa bahang macam sebelum-sebelum ni. Sunshade ni memang sesuai untuk jaga dashboard dan barang-barang dalam kereta, sekaligus bagi keselesaan setiap kali nak masuk kereta. Cek je terus detail dan harga dekat beg kuning bawah video ni sekarang. Harga pun tengah murah tu. Jangan lupa tengok sekali ada voucher atau tak sebelum check out.